Dan suami isteri pun dia dah tak kenal. Sampai tahap suami isteri tak kenal. Ini bini aku ni. Di dalam dunia lain. Bahaya ni. Ini sama Dajjal ni. Dia boleh masuk satu dunia yang lain. Dari satu macam orang kata Matrix kata tengok cerita Matrix kan. Dia dah berada satu dunia. Yang lain, yang ni lah waktu ni lah nak kuasa hebat. Orang kata dia boleh buat benda yang dia tak ada nak buat dalam dunia sebenar. Dia create. Okey, tapi tak apalah, ni cerita akan datang cerita. Yang ada ni. Sekarang apa? Z Alpha. Okey, Adam ke apa? Adam apa? Dia kira tahun lahir. Mana? 2000. Z lagi. Z. Dah Alpha. 2000 ah? Oh 28. Oh Z lagi Dan Z lagi. Yang semalam lahir. Ya betul. Semalam lahir baru. Ni mana generasi Alpha ni 2004 dia umurnya dalam sekarang 2005 dah. Alpha ni lebih kurang yang paling besar, yang paling tua pun 15 tahun. Form 3 lah. Form 3 Alpha. Okay, budak Form 3. Sebab itu ni ada kes juga baru ni depan sedia. Budak Alpha ni lagi dahsyat. Masa dia umur dalam darjah 2 darjah 3 tu, dia boleh tempah dia boleh ambil kad mak dia. Dia boleh tempah penerbang dia boleh tempah apa panggil tu bas. Dia boleh tempah hotel. Tanya lagi nak bercuti, mak dia tak tahu. Dia terlebih pandai. Tapi nak ceritanya dia dah sampai tak boleh buat macam tu. Ini kalau kata mak ayah tak boleh faham ke Alpha, habis. High level punya scammer dia. Scammer dia rendah. Scammer tu rendah lagi. Ya lagi. Tadi nak kata, tapi kita fokus hari ni, saya nak fokus ni Justice Z. Sebab yang duduk dalam tapi macam cikgu